Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung muka surat 17. Hafazan surah An-Nas. Ini hafazan surah An-Nas. Hafaz dan nomborkan surah An-Nas di bawah. Kamu kena hafal lah. Ini kena hafal lah. Dan nomborkan surah An-Nas di bawah. Ya. Okey, ini contoh allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey, ini nomborkanlah. Nombor ayat surah dia. Okey, ingat yang pertama, cari yang pertamalah ayat yang pertama apa? Qul a'udzu birabbin nas. Yang ni. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, nombor satu. Malikin nas. Mana malikin nas? Mana mim? Mim. 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 Malikin nas. Okey, itu nombor dua. Ilahin nas. Ilahin nas. Yang ni. Okey, seterusnya. Min syarril waswasil khannas. Okey. Okey. Allazi yang tadi lima ni. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Okey. Ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Okey. Tak cantik lah nombor 6 ni. Payah guna mouse. Ya Allah. Okey. Selesai muka surat 17. Kita sambung muka surat 18. Letakkan nombor. Kita kena letak nombor 1, 2, 3 semua ni pada ruangan jawapan. Okey. Pada jawapan ni lah. Supaya menjadi ayat yang lengkap. Ayat surah An-Nas tu kita kena lengkapkan. Tapi tak perlu tulis semua ni. Hanya tuliskan nombor sahaja. Contoh ni. Qul a'u. Contoh, kita tengok contoh. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, ni nas, ni sini nombor 7 yang ni. Okey, nombor 7 birabbin nas. Okey, tak perlu tulis dah. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, kalau macam ni, qul a'udzu birabbin nas. Okey, ni ayat nombor 2. Okey, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Jadi tak perlu nak pening. Soalan ni dah susun elok dah. Yang pertama, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Okey, cari dekat atas. Yang mana malikin nas? Mana ma? Yang ni. Nombor 1, tulis di sini. Malikin nas. Okey, nombor 2. Soalan kedua, ilahin nas. Nas sama macam ni. Cari kat atas. Okey. Ilahin nas. Yang ni ada one nas, yang ni tak ada one. Jadi maksudnya yang ni, nombor 3. Ilahin nas. Okey. Seterusnya, ilahin nas min syarril ni waswasil khannas. Okey, kita cari petak yang cari jawapan yang ni dulu. Min syarril. Ini waswa dah ada dah. Kita cari min syarril. Min syarril. Min syarril. Yang ni. Okey. Ini nombor 5. Tulis di sini. Min syarril waswasil. Ini sil. Khannas. Khannas. Dekat sini tulis khannas. Yang mana khannas? Khannas. Okey, yang ni. Khannas. Nombor 2. Nombor 2. Okey, seterusnya ayat allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minnas. Fi suduri. Cari kat atas ni fi suduri. Fi. Okey. Fi suduri. Jadi nombor 6. Tulis nombor 6 di sini. Okey, nampak? Nombor 6 ni. Okey, last akhir sekali. Minal jinnati wan nas. Minal jin. Yang ni min. Kita cari min kat atas. Yang ni nas. Wan nas. Okey. Minal jin. Yang mana minal jin? Ni min. Okey, nombor 8. Nombor 8 dekat sini. Minal jinnati wan nas. Wan nas di sini.
Okey, Wan-Nas yang ni, nombor 4. Macam tu. Okey. Alhamdulillah. Okey, jangan lupa hafal teruskan hafalan surah An-Nas ni. Baca sebelum tidur untuk keselamatan kamu daripada gangguan manusia, jin, syaitan dan sebagainya. Okey? Boleh lindung. Amalkan surah ni sebelum tidur dan amalkan. Jangan lupa dah hafal tu, jangan lupa untuk amalkan supaya terus ingat. Okey? Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih. Bye.